Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sesi petang kita dah habis. Dan apa yang kita buat tadi adalah masuk ikut kumpulan masing-masing. Dan masuk ikut kumpulan dan kita buat strategic planning. Untuk kumpulan saya, kita buat penyelidikan dan inovasi. Dan macam mana kita nak menaikkan elemen penyelidikan dan inovasi di universiti dan mengikut strategic planning yang telah kita belajar daripada pagi tadilah. So insyaAllah kejap lagi 6.30 kita ada makan malam dekat Dewan Makan. Dan selepas itu di surau kita ada ceramah selama 1 jam dan juga solat maghrib dan isyak berjamaah. So itulah dia kursus. Dia bermain dengan masa. Dan you need to be fit to attend any training, to attend any courses, bengkel, workshop. Dan kalau orang cakap tak cukup rehat, yes, tak cukup rehat. Tapi itulah dia, untuk kita menimba ilmu, untuk kita dapatkan apa sesuatu yang kita tak pernah tahu, ataupun kita nak strengthen balik apa yang dah kita tahu. Dan insyaAllah saya akan bawa ilmu yang ada ini ke dalam perancangan universiti, insyaAllah. Sekiranya dijemput untuk memberikan input ataupun perkongsian, insyaAllah saya akan berikan bersama rakan-rakan dari OUM. Ada 3 orang, termasuk saya ada 3 orang. Dan banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan untuk alignkan dengan perancangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang telah ditetapkan oleh universiti. Dan kita buat penambah baik sebenarnya. InsyaAllah boleh. Assalamualaikum.